Nak bercuti ke Jepun? Ini 5 fakta menarik yang mungkin anda belum tahu. 1. Hotel kapsul. Jepun sangat terkenal dengan hotel ni, di mana ruang tidur kecil lengkap dengan TV, lampu dan pengecas, selesa, moden dan jimat. 2. Tak boleh makan sambil jalan. Makan sambil berjalan dianggap tidak sopan. Kebanyakan gerai sediakan tempat makan khas untuk pelanggan. 3. Tren sangat tepati masa. Tren Jepun jarang lewat. Kalau lambat lebih 1 minit, penumpang akan terima surat rasmi sebagai alasan kelewatan. 4. Japan Rail Pass. Pas khas untuk pelancong yang membolehkan anda naik banyak tren, termasuk Shinkansen, tapi hanya boleh dibeli sebelum tiba di Jepun. 5. Vending machine yang unik. Ada lebih 5 juta vending machine yang terdapat di Jepun. Ada vending machine yang jual minuman, makanan panas, bunga hingga ke barang keperluan harian. Melancong ke Jepun memang mengujakan, tapi pastikan anda bersedia untuk segala kemungkinan. Yang paling penting, pastikan anda mempunyai perlindungan yang menyeluruh ke mana sahaja destinasi anda.